Cakap buat. Bayangkan seorang guru menuduh anak murid secara terbuka, depan kelas, depan kawan-kawan, tanpa siasat, tanpa tanya dulu. Apa yang berlaku dalam hati kecil murid tu, tak semua orang nampak. Apa jadi pada self-esteem anak? Satu tuduhan terbuka adalah satu retakan besar pada keyakinan diri. Anak mula rasa dia tak berharga, dia tak boleh dipercayai, suara dia tak penting dan lebih teruk, dia mula percaya aku memang salah walau aku tak buat. Tanda anak dah masuk zon stres terlampau, tak nak ke sekolah, perut sakit setiap pagi, senyap tiba-tiba bila ditanya, menangis senyap dalam bilik, rasa takut dengan semua authority, cikgu, ibu bapa, sesiapa yang tegas. Kanak-kanak yang kena malukan secara terbuka mula alami regression, mundur ke belakang, gagal bina empati, takut bercakap depan orang, otak masuk mode survival, bukan pembelajaran. Cikgu tak salah bila nak disiplinkan murid, tapi bila hukuman jadi penghinaan, apa yang kita bina bukan disiplin, tapi trauma jangka panjang. Trauma yang tak nampak ni akan muncul masa dia dewasa nanti. Takut bercakap, takut silap, takut orang tengking, takut jadi diri sendiri. Kanak-kanak bukan pinggan kaca yang mudah pecah, tapi bila pecah, yang tinggal cuma serpihan yang susah nak cantum semula. Jadi, marahlah kalau perlu, tapi jangan hina. Anak-anak belajar siapa mereka daripada cara kita bercakap dengan mereka. Hati kecil mereka belum ada baju besi.